Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahir Ishak, pengasas Komiti Pejuang Hartanah. Tapi hari ini saya buat video ni atas kapasiti sebagai seorang pelanggan Wasia Shop, khususnya kepada Tuan Cam dari tim Kausar Wealth Management. Saya berada di Mahkamah Tinggi Shah Alam, baru selesai proses permohonan surat kuasa sebagai pentadbir harta pusaka arwah ayah saya yang baru meninggal dunia. Jadi sahabat-sahabat semua, satulah pesanan saya nak pesanlah rancanglah pewarisan harta pusaka ni semasa hidup dan usahakan, benda ni kena usahakan, dia tak datang secara semula jadi, dia tak datang secara automatik dan dia tak datang secara mudah. Satulah pesan saya, kalau dirancang dengan baik pun dia ada banyak proses dan prosedur yang kita tak terbuat. Yang urusan dengan mahkamah, nak dapatkan tarikh mahkamah, nak bawa apa, nak present apa, kita pun tak tahu. Bayangkan ini pun dah tersusun dengan cantik. Saya bersyukur kerana bersahabat dengan Tuan Cam, kesedaran tu dah ada dan beliau pun membantu Ahyat dan keluarga untuk merancang pewarisan harta itu semasa masih hidup. So syukur Alhamdulillah. Dan bila diurus dengan baik ni pun sangat tidak mudah sahabat-sahabat semua. Masih mengambil masa yang lama, perlukan masa untuk berbincang, untuk susun strategi, untuk siapkan dokumentasi. Ini pun dah tersusun dengan baik. Saya tak boleh nak bayangkan sekiranya keluarga itu tidak ada langsung kesedaran tentang pewarisan harta, tidak ada langsung usaha untuk merancang semasa hidup dan pastinya apa yang proses biasa ini dia akan menjadi berganda-ganda lagi susah, berganda-ganda lagi lamanya. Itulah pesanan saya. So saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya Cam yang telah lama memperjuangkan saya. Memang melihat beliau sebagai, bagi saya lah, ikon pewarisan harta pusaka. Ini satu ilmu yang sangat mahal, ilmu yang sangat kita rasa rakyat marhai ni rasa complicated. Ahyat sebagai mentor hartanah pun bab ilmu pewarisan ni bukan mudah untuk Ahyat sendiri nak faham 100% dan lagilah nak melaksanakannya. Jadi kita kena cari orang yang betul-betul pakar, dan orang yang pakar bagi saya ialah Tuan Cam dan tim beliau daripada Kausar Wealth Management. So tahniah kepada Kausar Wealth Management. Hari ini berjalan dengan sangat-sangat lancar. Syukur Alhamdulillah, permohonan pun telah diterima oleh pihak mahkamah. Dan saya sangat rasa bersyukur tim Kausar, tim Wasia Shop, peguam yang juga dilantik. Saya melihat beliau memang menguruskan sesi tadi dengan begitu lancar, walaupun ada pertanyaan-pertanyaan di kiri, kanan, depan, belakang, tetapi diuruskan dengan baik. Saya tak boleh bayangkan, saya sendiri kalau nak uruskan sendiri, ini orang hartanah, dah 22 tahun dalam hartanah, maknanya melabur hartanah, tapi tak semestinya saya boleh handle sesi tadi. So syabas, mari kita terus berdakwah. Saya doakan Cam, ni pesanan saya pula kepada Cam dan kepada tim Kausar, tolong jangan putus asa, tolong teruskan perjuangan dan pastikan teruskan perjuangan menyampaikan dakwah ilmu pewarisan harta pusaka ini, kerana terlalu ramai orang di luar sana yang memerlukan khidmat nasihat anda, terutamanya geng-geng hartanah. Ini pesanan kepada geng-geng hartanah, banyak pesanan hari ini. Pesanan kepada geng-geng hartanah, tolonglah geng-geng hartanah, orang yang memiliki hartanah, yang suka melabur hartanah, yang terlibat dalam dunia hartanah, tolong berkawan dengan Cam dan tim Kausar Wealth Management. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.